Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana jam 3 petang di sekitar Masjidil Haram, insyaAllah. Hari ini kita akan menjalankan ibadah melontar. Tadilah, cuma ini aku nak tunjuk je lokasi K4. Sebab barang kat K4 ni berbanding Bin Daud, aku lebih prefer K4 lah. K4. Ini sekadar aku punya penilaian lah, minat aku lah. Aku lihat bahan-bahan di K4 ni lagi boleh, orang cakap harga dia lagi boleh dengar lah. Boleh dengar, bukan boleh dengar, terpulang lah masing-masing lah, minat masing-masing kan. Lagi satu kat K4 ni ada barang yang aku minat sebenarnya. Hari ni aku nak cuba dapatkan bakar ni apa, burner elektriknya. Menarik, aku tengok dia punya kayu pun murah ke. Tadi aku dah tengok kat kedai yang paling murah harga dia 30. Nanti kita tengok dekat sini dia punya kayu harga berapa. Burner tadi aku tanya harga dia 60. Aku ada ternampak burner macam tu juga. Aku ada tengok online lebih kurang 90 ringgit. Jom nanti kita tengok macam mana. Ni sekitar perumahan, ni tapak perumahan Abu Bakar, sini Abu Bakar. Ni Clock Tower. Ini Masjidil Haram. Ni Mekah Tower. Nanti kita insyaAllah makin handsome lah. Anak makin handsome lah. Okay, depan ni Ar-Raji. Aku rasa nak pergi cucuk duit bagi Google lah. Cucuk duit lah cucuk duit dulu sikit. Dekat tapak rumah Sayyidina Abu Bakar ni ada mesin ATM di sini. Ar-Raji ni antara bank yang orang suka guna lah. Tak tahu dia macam, kalau Malaysia macam Maybank kot. Aku tanya-tanya orang sini pun dia menggalakkan penggunaan Ar-Raji. Okay, jom aku cucuk duit sekejap.